Salam guys, sekarang ni saya tengah berada di Star Hill KL untuk join sendiri event roadshow DD-Pi Z90 series. Kalau korang jenis yang pentingkan keselamatan kereta di luar dan di dalam, ataupun korang jenis suka parking merata dan risau keselamatan kereta korang, korang patut tengok apa yang DD-Pi bawa pada kali ni. Antara yang menjadi highlight ialah Z90 Master ni dia datang dengan triple vision, 4K depan, 4K belakang, 3K interior dan juga IR. So, depan, belakang, dalam semua dirakam dengan jelas. Ini memang sesuai untuk sesiapa yang nak lebih peace of mind bila drive dengan family atau bila tinggalkan kereta dekat tempat awam. Dan special untuk 3 hari event ni ada promo besar. Korang boleh dapat diskaun sehingga 40% store wide, dan juga untuk 10 pembeli pertama Z90 akan dapat RM100 voucher. So, kalau memang tengah survey dashcam, timing ni memang terbaik. Lepas tu, dekat sini pun banyak game dan aktiviti untuk korang join. Collect 3 stamps, lepas tu boleh spin the wheel dan menang hadiah. Hadiah pun bukan calang-calang Ada iPhone 17, Z90 Master, Mini Pro 2K, RM50, fuel card dan banyak lagi. Saya sendiri dah gunakan Z90 Master ni lebih kurang seminggu dekat kereta saya. Dan setakat ni kualiti rekaman siang dan malam memang sharp sebab dia menggunakan sensor Sony Starvis 2 plus HDR dengan built-in 128GB eMMC dan boleh tambah microSD sehingga 512GB. Ada juga 4G remote viewing plus 2-way remote call melalui DD-Pi app. So boleh check keadaan kereta korang walaupun berada jauh dari kereta. Okay, so kalau korang ada di KL weekend ni, boleh datang ke Star Hill KL event ni sehingga 9 November. Datang sini, test sendiri semuanya, join aktiviti, mana tahu korang boleh bawa pulang hadiah yang besar, iPhone 17 ke kan? So saya tengah siapkan full review. Kalau korang nak tengok, boleh subscribe and follow semua platform saya. Kita jumpa di next video.